Pakcik dah boleh solat berdiri dan jalan macam biasa. Tumit pakcik ni pun dah tak sakit macam dulu. Pakcik dah 3 tahun sakit tumit. Bukan setakat solat je susah. Nak jalan macam biasa pun sakit bila pijak tanah. Kadang tu terpaksa solat atas kerusi. Sebab rasa kebas tercucuk. Rasa malu tu tak payah cakap lah. Bila pakcik kena duduk kat bucu dinding, pakcik dah cuba ubat sapu, makan pil, tapi sakit tu hilang sekejap je. Lepas tu dia datang balik. Biokenaf ni anak pakcik yang belikan. Pakcik cuma minum 2 kali sehari saja macam tu. Baru seminggu pakcik amalkan. Tumit ni dah rasa kurang mencucuk. Rasa sengal-sengal pun dah tak ada. Yang pakcik suka tentang Biokenaf ni, dia bukan jenis lega sementara macam ubat telan atau minyak panas. Dia betul-betul bantu baiki sendi dan urat dari dalam. Untuk orang yang sakit macam pakcik. Dah 2 bulan pakcik konsisten amalkan. Waktu bulan puasa hari tu, pakcik boleh solat tarawih 20 rakaat. Sekarang nak berdiri atau jalan lama-lama pun tak ada masalah. Tumit pakcik ni dah tak ada rasa sakit. Kalau lutut selalu sakit, sendi makin lemah, cubalah Biokenaf. Pakcik bagi rating 10 bintang.